Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPJM Penyeradu Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Jadi, hari ini saya iaitu Muhammad Daniel Hakimi bin Zainal Akrami akan menyampaikan persembahan ataupun uh, sedikit maklumat informasi berkaitan dengan tugasan 2 iaitu tugasan pengajian tafsir Al-Quran dan Al-Hadis PIMK 3413 yang di bawah kendalian Ustaz Muhammad Ku Asmadi bin Ku Muhammad Sa'ad. Jadi, ini merupakan hasil paparan ataupun slide yang saya hasilkan bagi memudahkan saya menerangkan apa yang soalan tugasan 2 bagi pengajian tafsir Al-Quran dan Hadis ni inginkan. Jadi, kita akan terus kepada apa konten yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi, sekejap ya. Okey. Jadi, ini merupakan arahan bagi soalan ataupun tugasan saya, iaitu tugasan ini merupakan tugasan persembahan yang mengandungi ataupun mewakili 20 markah daripada seluruh markah bagi khusus ini, dan pelaksanaannya adalah secara individu. Jadi, kita adalah base of foundation bagi umat Islam seluruhnya. Jika ada keraguan di dalam hati mengenai hukum hakam Islam, akan jatuh kepada kemurtadan. Kemurtadan ni kita boleh artikan iaitu keluar daripada Islam ataupun murtad. Anda dikehendaki mencari hadis sahih berkaitan iman, Islam dan ihsan. Jadi hadis sahih yang saya pilih adalah hadis Jibril yang menerangkan kepada kita berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Menggunakan kitab-kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain kitab hadis. Huraian pengertian. Huraian tu perlulah mengandung pengertian, pengajaran dan hubung kait hadis tersebut dengan isu-isu semasa. Jadi kita tahu seperti isu-isu semasa seperti golongan anti hadis, ajaran sesat dan masyarakat dalam masyarakat Malaysia. Jadi pembentangan ini ialah dilaksanakan secara individu dalam masa anggaran dalam 30 minit ataupun mungkin anggaran 15 minit macam itulah. Jadi arahan pelaksanaan tugas ini seperti yang saya cakap tadi, ia secara individu anda diminta membuat persembahan untuk membincangkan pengertian, pengajaran dan umum kait hadis yang saya pilih, iaitu hadis Jibril dengan isu-isu semasa seperti anti hadis dan masyarakat dan sebagainya. Jadi kita seterusnya. Jadi ini merupakan isi kandungan perbincangan kita pada hari ini, iaitu pengenalan akidah, hadis pilihan iaitu hadis Jibril dan analisis hadis Jibril, iaitu ada 3 komponen yang kita perlu tahu dalam hadis Jibril, iaitu Islam, iman dan ihsan. Dan sebenarnya kita akan beralih kepada kesimpulan apabila kita dah pelajari, kita dah faham, kita dah dapat hadap apakah yang terkandung dalam hadis Jibril. Dan juga yang kelima adalah rujukan yang saya gunakan dalam saya menghasilkan penulisan yang di dalam slide ini. Jadi kita terus lompat kepada isi kandungan pertama, itu pengenalan. Sebelum kita pergi kepada hadis Jibril yang menerangkan berkaitan dengan iman, Islam dan sebagainya, kita perlu tahu 3 komponen ini akan lengkap jika akidah yang kita pegang itu kukuh. Jadi kita kenal dulu apa itu akidah. Menurut Kuliatul 2020, akidah merupakan base of foundation bagi asas tunjang utama bagi keimanan setiap umat Islam. Ia bukan sekadar satu teori ilmu yang dipelajari secara kognitif. Kognitif ni macam teorikal saja, dia bukan yang amali, praktikal sebagai jahana, fakta ataupun teori seperti menghafal dan sebagainya saja. Malah ia adalah akar tunjang yang menentukan kekuatan pegangan seorang individu.
melalui analogi akar, sekiranya akidah akar seseorang itu rapuh, maka seluruh sistem ibadah, batang, akhlak dan yang dibina akan turut runtuh dan tidak mempunyai nilai di sisi syarak. Penekanan terhadap kekuatan akidah ini sangat krusial ataupun penting kerana sekiranya dapat sebarang keraguan dalam hati mengenai hukum hakam Islam, ia boleh membawa seseorang itu dalam jurang kemurdatan. Jadi, kemurdatan ni yang seperti kita tahu adalah keluar daripada Islam. Jadi, akidah yang kukuh ni, dia memainkan peranan penting untuk kuatkan lagi pegangan kita sebagai umat Islam supaya kita ni tak terjejas daripada banyak perkara yang boleh tengok seperti sekarang ni banyak ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Jadi akidahnya akan pegang kita supaya kita tak ikut ajaran tersebut. Jadi kita boleh tengok sini akidah ni sangatlah penting. Jadi sebab itu akidah ni kita boleh ertikan ataupun boleh dapat gelaran lah dalam bahasa Inggeris base of foundation, itu asas ataupun tunjang utama bagi keimanan umat Islam. Jadi kita tengok sebagai akidah ni pegangan sebagai pegangan utama. Jadi kita bayangkan akidahnya adalah sebuah pokok yang subur. Jadi akidahnya akan pegang seperti akar akan memegang batang ataupun dan buahnya. Jika akar ni rosak, dia akan membuatkan bahagian-bahagian lain ni tidak berfungsi. Jadi kita tengok, jika akar yang subur, itu akidah yang subur, batang pun akan jadi kukuh, tebal dan sebagainya, dan akan menghasilkan buah. Jadi buah tu pula mewakili akhlak. Itu bila akidah mantap, ibadah mantap, dia akan membentuk akhlak yang baik. Dan itu merupakan pengenalan berkaitan dengan akidah. Jadi kita tengok pula, bila kita dah kenal akidah, kita akan beralih kepada objektif kita. Objektif soalan kita iaitu cari satu ataupun pilih satu hadis yang sahih dan Muslim. Iaitu hadis pilihan saya iaitu hadis Jibril, kerana pendapat saya hadis Jibril ni bertepatan dengan apa kehendak soalan itu. Kehendak soalan nak iman, berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi hadis Jibril ni pun melibatkan kerangka iman, Islam dan dengan Islam, dengan ihsan tu. Okay, kita tengok dulu pengenalan hadis Jibril ni. Jadi menurut Abu Hamdi Usman dan juga Muhammad Norzi Nasir, hadis Jibril ni merupakan salah satu hadis yang sangat penting dalam agama Islam kerana ia merangkumi keseluruhan kerangka agama. Ia mengisahkan tentang kedatangan malaikat Jibril yang merupakan yang menyerupai dirinya sebagai seorang lelaki yang bersoal jawab dengan Nabi Muhammad SAW betul-betul di hadapannya. Jadi apa perbincangan yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap perbincangan atau soalan yang diajukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril ni. Jadi kandungan utama hadis ini ataupun kandungan ataupun soalan yang diberikan malaikat Jibril ni kepada Nabi Muhammad SAW adalah seperti Islam, melibat Islam, iman dan ihsan. Jadi kita akan beralih kepada apa yang Nabi Muhammad SAW kata di dalam hadis tersebut apabila malaikat Jibril bertanya ataupun bersoal jawab dengannya. Okay, kita tengok. Jadi ini merupakan petikan Jadi ini merupakan petikan hadis bagi kita tahu apa yang sesi soal jawab yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan baca hadis ni dan anda semua ni bolehlah untuk faham apa yang maksud ayat-ayat tersebut. Jadi saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamu anna tashhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
taku takuti katuti takutimu solata wa yu'tiya zakata wa tusad ma ramadana matahajjal baita inni tata'ta ilaihi sabila qala saqadta fa'ajibna fala yas'aluhu wa yusaddaqatu qala wa ahrikni anni aimani qala an billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairil wa syarrihi qala saqad sadaqta qala fa akhribni anni ihsani qala an ta'budullah akan ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi artinya ataupun maksudnya, Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah cara engkau bersaksi tiada sesembahan yang berhak diibadahi ataupun disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad adalah utusannya, dan engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah Al-Haram ataupun ke Mekah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawapannya. Dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir nak baik dan buruk, iaitu seperti kita tahu qada dan qadar. Dan dia berkata, engkau benar. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau Nabi Muhammad SAW pun bersabda, ihsan adalah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah Allah melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Jadi kat sini konteks apa yang cuba disampaikan oleh hadis ni adalah para sahabat menceritakan Nabi Muhammad SAW ini didatangi oleh seorang lelaki yang tidak tahu asal usulnya, golongannya ataupun tarafnya. Dia terus berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan bertanya tiga aspek ataupun tiga komponen ini, iaitu Islam, iman dan ihsan. Dan para sahabat pun hairan kenapa dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjawab dan dia membenarkan apa jawapan yang telah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kat situ kita boleh nampak malaikat Jibril cuba orang boleh dikatakan cuba bertanya berkaitan dengan Islam, iman dan sebagainya kepada Nabi Muhammad SAW dan membenarkan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tengok analisis yang pertama berkaitan dengan temu ataupun soal jawab malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan Islam. Jadi analisis berkaitan hadis Jibril berkaitan dengan komponen Islam ni adalah, dalam hadis sahih ini ataupun hadis Jibril ini, malaikat Jibril AS bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW memberikan definisi yang berfokus kepada amalan zahir, praktikal di dalam Islam. Pertama adalah mengucap 2 kali syahadah, pengisytiharaan lisan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kenabian Muhammad SAW sebagai pintu masuk utama ke dalam agama Islam.
Yang kedua adalah mendirikan solat, yang agama yang menghubungkan hamba secara tuntas dengan pencipta. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini macam mana? Menunaikan zakat ini adalah pembersihan harta dan instrumen keadilan sosial dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, iaitu latihan spiritual ataupun kerohanian dan kawalan diri terhadap nafsu kita. Dan yang kelima adalah mengerjakan haji, iaitu simbol perpanduan ummah bagi mereka yang berkemampuan dari segi kewangan dan fizikal. Jadi menunaikan haji ini adalah ibadah yang jika mampu wajib laksanakan, jika tak mampu tak apa, ataupun sunat untuk dilaksanakan. Jadi 5 perkara tersebut ni merangkumi ataupun diwakili di bawah satu pohon, iaitu pohon rukun Islam. Itu merupakan jawapan Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril AS bertanya berkaitan dengan Islam ini. Jadi kita tengok apakah manifestasi agama Islam ini. Jadi manifestasi agama Islam ni adalah Islam adalah cara hidup yang syumul, iaitu lengkap dari segi individu, masyarakat dan sebagainya. Jadi kita tengok pula cara hidup syumul ni macam mana? Menyeimbangkan fokus kepada Tuhan dan juga kesejahteraan manusia. Dan dia boleh nampak rukun Islam ni dia bukan hanya berfokus kepada ketuhanan, tetapi dia berfokuskan kepada dua aspek utama dalam kehidupan kita, iaitu individu dengan sosial. Pertama, rukun aspek individu ialah solat. Itu akan menyebabkan jika kita solat, penyucian jiwa tu akan berlaku. Dan juga yang ketiga yang melibatkan individu adalah puasa. Membina, apabila kita berpuasa, kita akan mengawal nafsu secara tidak langsung. Dia akan membina disiplin dan juga jati diri yang kuat di dalam diri kita sendiri, supaya kita tahan daripada godaan-godaan syaitan dan sebagainya. Dan yang komponen yang kedua adalah komponen tanggungjawab. Komponen tanggungjawab ni kita boleh ertikan ialah tanggungjawab sosial, iaitu zakat. Apabila kita bayar zakat ni, kita akan membantu orang-orang yang susah, ataupun kita boleh panggil ataupun golongan-golongan afnaf yang memerlukan pertolongan daripada kita untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan yang ketiga adalah haji, iaitu menghapuskan um, orang kata jurang ataupun merapatkan jurang persaudaraan sesama orang Islam. Sesama orang Islam di sana. Apabila kita menunaikan haji ni, kita akan merapatkanlah jurang-jurang dengan semua orang di dalam dunia ini, kerana matlamat semua orang di dalam orang Islam ni adalah untuk menunaikan haji. Jadi kat situ kita akan berkumpul, beramah mesra dan sebagainya di sana. Jadi kita tengok risiko apabila seorang itu tidak mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan mereka, iaitu risiko pemisahan amalan zahir, iaitu meninggalkan kewajipan tanpa uzur, boleh menjejaskan integriti dan membawa kepada kekeliruan akidah. Jadi kekeliruan akidah ni merupakan perkara yang kita perlu elak, seelok-eloknya kita perlu elakkan, sebab dia akan merosakkan seluruh bahagian-bahagian lain. Seperti kita tengok tadi, pokok tadi, bila akidah rosak, habis, semua hancur dan berkecai. Kita tengok tadi, contohnya batang, itu mewakili ibadah, dan buah-buah mewakili akhlak akan tak subur lah bila akar tu tak berfungsi dengan baik. Sama juga dalam Islam, bila akidahnya rosak, bagaimana ibadah akhlak kita ni nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati kita ni dah bertolak dalih lah, nak sama ada nak menerima Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak, ataupun lebih memilih duniawi semata-mata. Okay. Jadi apakah hubung kait antara Islam dengan isu semasa? Jadi kita tengok sekarang isu golongan anti hadis. Itu golongan anti hadis ni golongan yang liberal, atau golongan ada yang pemikiran yang moden dan pertuhankan akal semata-mata dan tak ada agama kat situ.
dia hanya berfokuskan kepada duniawi saja, pemikiran yang duniawi saja tanpa adanya pertimbangan akal berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya, hanya menerima teori duniawi saja. Jadi golongan anti hadis ni sering mempertikaikan cara pelaksanaan solat dan kadar zakat kerana ia tidak pernah diperincikan secara teknikal di dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis Jibril yang direkodkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim menjadi bukti autoriti bahawa Rasulullah SAW adalah penjelas mutlak kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa hadis, rukun Islam tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan yang kedua adalah isu ajaran sesat, iaitu terdapat ajaran sesat yang mendakwa bahawa iman sudah kuat, maka Islam seperti solat, puasa, menunaikan haji sebagainya tidak perlu dilakukan. Jadi kat sini pun kat sini dah salah lah, sebab kalau kita beriman, secara automatik kita akan takut ataupun kita akan rasa berat untuk kita tinggalkan perkara-perkara baik, perkara-perkara baik yang kita lakukan, itu seperti solat dan sebagainya. Jadi hujah bagi melawan pendapatnya adalah hadis Jibril menetapkan bahawa Islam dan iman adalah dua komponen yang tidak boleh dipisahkan. Dia bergabung. Apabila kita mengamalkan rukun Islam, kita secara tidak langsung akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita meninggalkan syariat zahir atas alasan hakikat batin semata-mata, adalah penyelewengan akidah yang boleh membawa kepada kemurdatan. Jadi kat situ kita perlu faham Islam dengan iman ni merupakan dua komponen yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dia tidak boleh dipisahkan. Kalau kita pisah, contohlah kita ambil iman saja tanpa buat ibadah sebagai puasa sebagainya tu, dia tak sempurna kat situ. Jadi dia akan rosakkan akidah kita dan akan membuatkan kita ni, orang kata, lara lah dengan kehidupan dunia semata-mata. Jadi kita akan terus pada analisis hadis yang kedua, iaitu iman. Okey, analisis hadis yang kedua adalah hadis iman. Definisi iman menurut hadis Jibril adalah apabila Jibril AS bertanya tentang iman, Rasulullah SAW menetapkan enam tunjang utama yang bersifat i'tiqad, iaitu keyakinan batin. Jadi keyakinan batin ni yang 6 komponen ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud, ada sifat-sifat tertentu dan mengakui keesaannya. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat, iaitu mengakui bahawa makhluk gaib yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab, meyakini wahyu-wahyu Allah diturunkan sebagai panduan hidup manusia. Yang keempat adalah beriman kepada Rasul, mengakui utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa risalah kebenaran. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhirat, iaitu keyakinan terhadap kehidupan selepas mati, dari hari kebangkitan dan pembalasan. Seperti semua tahu, kita ni akan melalui beberapa fasa ataupun alam, iaitu alam rahim, alam atau alam di dalam perut ibu, alam dunia, alam barzah, alam sesaan, ataupun alam akhirat dan sebagainya. Yang keenam adalah qada dan qadar, redha dan yakin bahawa setiap ketentuan telah ditentukan oleh ilahi tanpa membangkang satu daripada perkara-perkara tersebut. Dan kat sini kita jadi apabila kita ni beriman kepada qada dan qadar, kita akan sentiasa menerima hakikat dan redha terhadap apa yang berlaku dan cuba memperbaiki perkara-perkara yang perlu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok analisis tunjang kehidupan seorang mukmin. Jadi apabila seseorang itu beriman dan beramal, seseorang itu
dapat dibezakan antara mukmin yang sejati dengan seseorang yang tidak beriman. Contohnya, apabila seorang beriman, sudah tentu dia akan beribadat, dia akan contohnya berpuasa, solat sebagainya. Berlawannya pula dengan orang yang tidak beriman, yang saya boleh katakan iaitu liberal dan tidak menerima unsur keagamaan dalam kehidupannya. Kat situ kita dapat lihat mereka terdedah dengan mudah terdedah lah dengan perkara-perkara duniawi seperti arak sebagainya, kerana tak ada perlindungan ataupun tak ada orang kata perisai untuk melindungi ataupun melindungi mereka daripada melakukan perkara-perkara kebatilan tersebut. Yang kedua adalah syarat mutlak penerimaan ibadah. Jika tanpa iman dan keikhlasan, ibadah yang kita lakukan selama ini tidak diterima. Jadi kita tengok betapa pentingnya iman ni untuk dan ikhlas dalam melakukan ibadah ni dalam kehidupan kita, supaya Allah Subhanahu Taala sentiasa menerima apa yang setiap ibadah yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi yang ketiga adalah iman sebagai akar anapoli keimanan. Pohon keimanan, iaitu iman adalah akar batin yang membekalkan nutrisi kekuatan pada seluruh struktur agama. Jadi iman ni kita boleh simpulkan ni sebagai akidah lah, untuk melengkapkan sesuatu pohon yang subur, yang mekar dan sebagainya, ataupun dalam agama Islam untuk melahirkan uh, mukmin ataupun muslim yang sejati. Dan iman ini adalah penggerak, iaitu benteng, seperti saya tadi, benteng terhadap ideologi sesat ataupun kebatilan, mencegah unsur-unsur kebatilan. Akar yang teguh menghalang pohon daripada tumbang apabila dilanda badal ujian pemikiran yang menyeleweng. Yang integriti hati tanpa ragu. Imam menuntut keyakinan bulat ataupun terus dalam jiwa tanpa sebarang ruang keraguan ataupun syak wasangka terhadap 6 komponen rukun iman tersebut. Jadi, kita tengok apakah hubung kait berkaitan dengan iman di dalam hadis Jibril dengan isu semasa. Yang pertama adalah isu anti hadis. Sama juga seperti komponen Islam. Jadi huraiannya adalah menurut Muhammad Mahsoni, Muhammad Subhi Mahsoni 2023, golongan anti hadis sering cuba merungkaikan kefahaman iman dengan hanya bersandarkan logik akal semata-mata dan mengetepikan penjelasan Rasulullah SAW. Jadi, hujah hadis Jibril, sumber sahih Al-Bukhari dan Muslim, memberikan kerangka yang tetap tentang rukun iman. Menolak hadis bermakna menolak sumber yang memperincikan bagaimana cara beriman dengan sebenar. Dan yang kedua adalah ajaran sesat, iaitu menurut Melia Novera, banyak ajaran sesat di Malaysia memanipulasi konsep iman, contohnya dengan mendakwa mempunyai ilmu rahsia tentang hari akhirat dan kedudukan malaikat yang menyimpang pada syarat. Kat situ ilmu rahsia tu pun dah bahaya. Jika iman kita ni tak teguh, mungkin kita akan percaya terhadap perkara-perkara tersebut. Kerana kita mungkin, kalau iman tak teguh, mungkin kita akan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Kuasa Allah Subhanahu Taala, dan kita akan mudah percaya dengan kuasa-kuasa ataupun kuasa anasi lain yang diceritakan oleh golongan-golongan yang ajaran sesat ni. Jadi mana-mana dakwaan yang bercanggah dengan 6 rukun iman itu dalam hadis al-sahih, ini adalah batil ataupun palsu, terjatuh daripada kemudatan akibat keraguan yang timbul oleh ajaran tersebut. Dan juga komponen akhir sekali adalah ihsan. Ihsan ni seperti yang kita tahu, ihsan merupakan kemuncak ataupun tahap kesempurnaan beragama. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mendefinisikan ihsan melalui dua tingkat kesedaran spiritual, iaitu tingkat musyahadah, itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan ini adalah tahap yang tertinggi di mana seseorang yang hamba itu mengabdikan diri
ataupun merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka. Dan tingkat yang kedua adalah tingkat muraqabah, iaitu di mana jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah sentiasa ataupun tetap melihat kamu melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sama ada yang nyata maupun yang tersembunyi dalam hati kalian. Jadi ihsan ni merupakan kesempurnaan antara iman dan dan keindahan kepribadian. Jadi bila ihsan ni tercipta ataupun ihsan ni merupakan dipupuk dengan hati yang suci dan baik, dia akan mentransformasikan ibadah dan rohani, iaitu ihsan sebagai buah agama, melambangkan kualiti dan kecantikan yang menyempurnakan sistem kepercayaan dan amalan seseorang, dan mengubah kewajipan kepada cinta. Okay. Mengubah kewajipan kepada cinta ni adalah apabila ibadah itu kita selalu lakukan ataupun rutin, kita akan sentiasa melakukan perkara tersebut. Lama kelamaan, dia akan membuatkan kita cinta, ataupun apabila kita mendalami apa maksud apa maksud setiap ibadah yang kita lakukan itu, dia akan membuatkan kita rasa cinta dan kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu apabila kita melakukan ibadah ni, apa ganjaran yang Allah akan janjikan kepada kita, dan apa yang balasan yang Allah akan berikan kepada kita bila kita sentiasa mengamalkan akidah, ibadah ataupun arahan, dan sentiasa meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila insan ni sempurna, dia akan meningkatkan integriti dan disiplin diri dan diri dalaman, iaitu kesedaran pemerhatian utama, sentiasa berbuat baik kerana sedar Allah SWT sentiasa melihat tanpa memerlukan penguasa manusia ataupun undang-undang. Kat sini, bila seseorang itu mengamalkan sikap insan ni, cita-cita dia akan membuatkan satu negara tu akan sentiasa hidup harmoni, kerana setiap manusia ni berpendapat bahawa apabila dia berbuat baik, Allah SWT tetap melihatnya. Apabila dia berbuat jahat, dia akan secara automatik takut, kerana dia tahu apabila Allah melihatnya, mungkin Allah akan berikan balasan juga kepadanya. Dan juga membina disiplin diri, iaitu membentuk kepribadian integriti tinggi melalui kesedaran ketuhanan dalam setiap tindakan. Dan kita tengok hubung kait antara berkaitan dengan ihsan dengan isu ajaran sesat. Itu terdapat ajaran sesat di Malaysia yang menyalahgunakan konsep ihsan dengan mendakwa mereka telah mencapai tahap melihat Allah secara fizikal dan bersatu dengan Tuhan sehingga tidak perlu lagi solat. Kat sini kita dah tengok perkara ni dah salah dah. Dia dapat melihat Allah, sedangkan kita hamba ni hanya dapat melihat hanya akan dapat melihat Allah ketika kita telah dibangkitkan, dan kita akan berada di alam akhirat, iaitu antara syurga dan neraka. Dan juga hujah ni, hadis Jibril menyatakan bahawa ihsan adalah cara melaksanakan ibadah, bukannya tiket untuk meninggalkan syariat Rasulullah SAW. Yang paling ihsan pun tetap mendirikan solat sehingga bengkak kakinya, sedangkan kita pun tak tahu sama ada kita ni masuk di dalam syurga ataupun neraka. Itu pun kita dah malas untuk lakukan ibadah sebagainya. Tapi kita tengok Nabi Muhammad ni, sikap syumurnya, apapun Allah SWT dah jadikan dia kekasih, iaitu wali Allah SWT, ataupun telah dijanjikan syurga. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap beribadah kerana dia rasa perkara tersebut akan menyelamatkannya dan juga menyelamatkannya dan umatnya di akhirat kelak nanti. Jadi kita tengok akidah Nabi Muhammad SAW merupakan akidah di peringkat yang tertinggi yang perlu kita contohi dan kita cuba amalkan dalam kehidupan harian kita. Dan yang ketiga adalah isu anti hadis, itu golongan ini sering memisahkan etika moral dengan ketuhanan. Hujah ihsan membuktikan bahawa moral dalam Islam mempastikan kepada ketuhanan God-centered tanpa sandaran hadis yang sahih. Konsep buat baik menjadi satu yang rapuh. Jadi kita terus kepada kesimpulan lah, sebab masa pun dah menceburui kita. Kita terus kepada kesimpulan. Jadi secara tuntasnya hadis Jibril ini merupakan
boleh kita dalam bahasa Inggeris lah kita sebut ataupun kita gelarkan dia adalah the ultimate blueprint, iaitu salinan kehidupan seorang Muslim yang mengintegrasikan aspek iman sebagai akar tunjang yang memberikan kestabilan akidah dan Islam. Jadi iman ni akan memberikan sebagai akar yang akan menstabilkan akidah Islam dan manifestasi syariat yang membuktikan ketaatan serta ihsan sebagai kemuncak kualiti spiritual yang menghiasi kepribadian dengan kesedaran ketuhanan. Jadi apabila akar itu subur dan batang subur, nescaya buah-buahannya pun akan baiklah, akan masak lah kat situ. Jadi buah tu akan diwakili oleh ihsan. Jadi bila kita amalkan akidah yang benar dan cuba mengamalkan cara hidup Islam yang benar, secara langsung dia akan membuatkan akhlak kita ni menjadi lebih baik dan terpelihara. Dan menurut Satya Indra Purnama 2024, integrasi ketiga-tiga elemen yang bersumberkan hadis sahih ini bukan sekadar satu kerangka teori, malah berfungsi sebagai perisai paling ampuh ataupun paling kukuh dalam mendepani cabaran ideologi moden, pergerakan anti-hadis, penyelewengan ajaran sesat dan krisis integriti di Malaysia. Kegagalan memahami hubungan organik antara ketiga-tiga komponen ini akan menyebabkan keberagamaan seseorang menjadi rapuh yang mudah terperinci ke arah kemurtatan dan liberalisme. Di situ, pemberkasaan kefahaman terhadap hadis mutabar adalah syarat mutlak untuk menjamin kelestarian iman dan kecemerlangan agama akhlak umat Islam di era globalisasi. Jadi, kita sebulan bagi saya, bila saya kaji hadis Jibril ni, kita dapat lihat banyak perkara-perkara yang kita perlu pelajari dan contohi dan kita perlu buatlah dalam kita ni sebagai umat Islam, iaitu Islam. Kita perlu amalkan 5 rukun Islam. Lima rukun Islam yang kita ketahui, iaitu solat, syahadah sebagainya. Lepas tu kita akan latih diri kita ni untuk sentiasa beriman kepada Allah. Secara tidak langsung bila kita buat benda tu, kita akan beriman lah terhadap 6 ataupun 6 unsur yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ni, iaitu beriman pada Allah, beriman pada kitab dan sebagainya. Jadi apabila kita dah buat benda tu, kita dah beriman, nescaya akhlak kita ni akan berubah dan Allah akan jentikkan hati kita ni untuk kita berubah lah, kerana Allah SWT tak akan membiarkan hambanya di dalam kesesatan selama-lamanya. Jadi kita perlu memperbaiki diri kita ni untuk kita ni rapatlah dengan Allah SWT, supaya kita ni dijanjikan ataupun kita insya-Allah masuk syurga dan juga kita dapat bertemu dengan idola lah, yang kita boleh panggil idola semua manusia, umat manusia pada hari ini, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang beliau ni sangat kasih terhadap umat-umatnya, sehingga kan beliau ni sanggup mementingkan umatnya berbanding dirinya sendiri, dengan berbanding dirinya sendiri, dirinya sendiri dirinya sendiri lah. Berbanding kita ni pentingkan diri dan bukannya orang lain. Berbeza sangat dengan akidah ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi sama-samalah kita renungkan dan fikirkan apa yang baik, apa yang buruk untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi sekian ialah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat hari raya, maaf saya batin. Kalau ada salah dan silap, mohon ampun sebagainya. Dan selamat hari raya Ustazku.